Bazar kat Malaysia tak mau tunjuk, bazar kat Hainan nak tunjuk tak apa, bukan selalu pun mai sini. Jom I tunjuk ada apa kat sini. Okey, dekat sini kau sekali I tengok ni apa benda pun I tak tahu, tapi rasa macam sambal-sambal kering macam tu. Banyak juga ni sup, macam-macam sup. Hampa tahu siang memang sup gulai dia. Ayam kat sini ayam gulai susah tengok. I tengok kat sini ayam sekok, tak tahu ayam apa. Lepas tu jalan lagi, kebanyakan kat sini benda-benda pelik lah. Kerabu tak payah cakap lah, memang macam-macam. Kaki ayam ada, kaki gajah tak ada kat sini. Tengah hangat ni pun ada jual strawberry, mana boleh dapat tau. Aku kalau tengok sayur ni, sayur hijau ni memang tak boleh lah. Memang aku beli, tapi sebab bukan dekat Malaysia, dekat sini, aku punya pandangan lebih kepada nampak tak benda-benda manis aku tak tahu kat Malaysia. Aku tak makan, kat sini je aku rasa nak terangin. So aku belilah 2 jenis. Lepas tu tengok sebelah dia ada mochi pula, tapi tak apa lah, lain kali lah. Yang ni aku tak tahu benda ni. Kalau hampa tahu hampa komen lah. Burger 29 baht je. Dia tok sekali celup tepung, dia goreng sekali semua, ambil. Tang ulu pun ada, ya ampun. Kuih hijau tu 10 baht, murah . Yang ni aku nak share, kalau apa pernah minum air bunga kelapa, yang ni memang sedap, tak tipu. Dah rasa macam Nira sikit, memang sedap. Aku bungkus bawa balik 3 botol. Lepas tu dessert klasik macam ni biasalah kan, cuma tu je lah yang aku dapat. Ni kalau hampa nak makan sini, hampa tak Hat Nyai Nai, dekat dengan post office Hat Nyai. Selamat berbuka.